Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya berada di Sungai Koyan, area Raub Pahang di sini untuk buat satu pemasangan lah. Tapi kita bukan buat pemasangan internet untuk hari ni. Sebelum kita masuk ke kawasan sini, kita nak kena register dulu untuk dekat safety sini lah, dekat bahagian polis bantuan sini, untuk kita register tentang apa yang kita masuk, apa yang kita nak buat. So nanti dah sampai, nanti saya akan tunjuklah apa barang yang saya akan buat untuk kawasan sini. Untuk hari ni kami datang sini bukan untuk buat pemasangan internet. So internet dekat kawasan sini dah ada. Cuma kami nak buat pemasangan untuk yang ni lah, untuk point to point ataupun AP ataupun sebagai wifi yang daripada bangunan A akan pergi ke bangunan B ataupun bangunan C lah, untuk cara yang mudah. So barang-barang yang tu yang kita akan perlukan untuk buat pemasangan dekat kawasan sini. So kawasan sini dia kawasan ladang sawit lah. Untuk permulaan ni saya akan set up dulu. Kalau diikutkan benda ni dipanggil antena. Kita akan set up antena ni, AP ni, dan dua lagi ni kita akan set up kepada klien lah. So yang ni dia panggil outdoor CPE, model CPE 220. Untuk barang-barang ni kita nak kena set up dulu dia punya IP address dia apa semua. So saya dalam keadaan sekarang tengah set up ketiga-tiga IP address ni, bagi dia boleh kita device dia semua boleh support lah. So kita nak kena guna LAN cable dulu dengan laptop untuk setting dia punya IP dia untuk TP-Link model yang jenis yang macam ni lah. Untuk equipment barang-barang ni saya dah siap setting. Kalau kita tengok sini, kita dah masuk lah IP address ketiga-tiga barang ni. Yang ni dua ni saya dah set kepada, yang ni kepada AP, yang dua lagi tu kepada klien, dan dua lagi kepada klien ni kita akan sambung kepada dua router yang kita ada bawa sekali, tiga daripada antena ni dan dua router. So jom kita buat pemasangan. Dekat pejabat yang kita nak buat pemasangan ni, dekat sinilah AP. So pejabat ni dah ada wifi. So kita akan tarik wifi ni, kita akan bawa wifi ni pergi ke satu sudut ke bangunan B. So bangunan B ni dekat rem sawit sini, dan C tu dekat bahagian bawah sana. Dia jauh sikit, lebih kurang dalam 180 meter lah. Kalau ikutkan memang jauh lah, wifi daripada 180 meter tu memang tak akan sampai ke sana. So kita akan buat bagi dia sampai lah wifi tu kat sana, dan bangunan B dengan C ni boleh pakai wifi daripada bangunan A ni. So kita akan buat pemasangan antena untuk AP ni dekat bahagian sini dahulu. Antena yang kita pasang ni, yang kita dah setting kepada AP ni, kita akan sambungkan LAN kabel ni ke dekat bahagian router TM dalam ni. Dia orang ada pakai TM. Kita akan sambungkan dekat TM ni. So dekat bahagian AP tu memang dah ada wifi lah. Kalau kata orang yang nak duduk dekat luar pun dah boleh dapat wifi dah ni. Untuk bangunan kedua pula, saya dah buat juga pemasangan untuk yang ni. Saya ambil tembak daripada bangunan A ni, bangunan B ni, tembak kepada bangunan C. So kabel dia apa semua kita akan sambung dengan router lah. So saya akan sambung dengan router. So saya punya staff tengah tarik kabel nak sambung kepada router. So bangunan ni nanti dia akan ada wifi lah. Wifi dia tersendiri tapi ambil daripada A. Macam sekarang ni kalau diikutkan ni store lah. So store ni pun nak ambil wifi daripada bangunan A. So yang ni dia punya boiler apa semua lah, bising sikit lah. Ok, kita akan pasang juga antena ni satu lagi dekat sini dan ambil wifi daripada sana. So untuk wifi daripada jarak A ke C ni pun dah jauh, lebih kurang dalam 200 meter. So kita akan pasang antena ni juga. Untuk antena saya dah tune. So LAN kabel daripada antena tu dah sambung kepada LAN kabel daripada router tu lah. So saya dah buat password
kepada store wifi. Okey, sekarang ni kita dah buat nama dia untuk store wifi dan internet dah boleh diguna. Ni kita ambil wifi tu daripada bangunan A tadi. So dah tak ada masalah lah. So kawasan sini yang tak ada wifi dah ada wifi. So kita dah ambil jarak pun jauh juga ni, dalam 200 meter, lebih kurang dalam 180-160 meter macam tu lah. So boleh dapat wifi melalui sana. Bangunan A tu pun memang cukup tinggi. Kalau ikutkan dekat sana bangunan A tu pun dalam 100 Mbps. So dekat sini pun hampir-hampir 100 Mbps juga boleh dapat apabila kita guna router TP-Link ni. So dah selesai lah untuk bangunan C ni. Untuk bangunan C ni dah selesai. Sekarang ni kita pergi ke bangunan B balik. Saya nak buat video ataupun nak setting sikit antena tu. Sebab tadi kita dah buat pemasangan. So kita dah buat pemasangan, kita lari terus ke bangunan C lah. Set up dulu bangunan C yang bahagian jauh ni. Takut tak dapat wifi daripada sana. Tapi kita dah test, dah buat pemasangan semua. Alhamdulillah dah dapat dah untuk bangunan C ni. So bangunan C ni dah selesai. Bangunan B pula, bangunan B ni pun dah selesai. Tapi saya nak buat video untuk tengok speed dia. So jom kita try tengok dekat sana bangunan B tadi macam mana. Untuk bangunan B ni pun kita guna router yang sama, TP-Link ni juga. So password apa semua pun saya dah set up nama wifi dia, RAM wifi ni. Untuk sini RAM, nanti dia orang adjust lah sendiri. So kita akan buat speed test. Kalau kita tengok sini internet dah boleh guna, dah boleh berjalan macam biasa. So kalau speed ni slow ni, kita nak kena setting sikit antena tu bagi dapat dia punya posisi dia, bacaan dia lagi cantik lah untuk antena tu. Ni tapi tak ada masalah. Kejap lagi kita setting balik. So wifi dekat sini dah boleh guna lah melalui modem yang kita sambungkan kepada AP yang kita set up kepada klien tu lah. Okay, so dah selesai lah, tak ada masalah apa semua. So bangunan B dengan bangunan C dah boleh guna wifi daripada bangunan A tu. Share kongsi-kongsi wifi. Okey, selesailah tugasan kita hari ni. Kita buat pemasangan point to point. Maksud dia wifi A tu pergi kepada bangunan yang lain lah. Bangunan B ataupun bangunan C menggunakan satu wifi sahaja, tapi menggunakan orang kata SSID ataupun nama yang tersendiri. Alright. Yang mana yang nak buat pemasangan apa-apa saja, internet, CCTV ke apa segalanya, boleh je pergi dekat ruangan description. Saya punya YouTube ni, dekat ruangan tu ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang ada TikTok ataupun Facebook, boleh follow saya dekat sana. Yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.